Kereta makin berat, bunyi enjin pun dah pelik, tapi bajet tengah zero. Pernah tak jadi macam ni? Jangan risau geng, hari ni saya nak share cara servis kereta tanpa perlu keluar modal besar. Boleh jaga kereta elok, tapi poket pun tak menangis. Jom kita mula. Yang pertama, anda kena survey dulu harga setiap kedai. Sebelum anda terus hantar kereta ke bengkel, benda paling penting yang anda kena buat ialah survey dulu harga. Jangan main redah je sebab takut nanti kena ketuk pula. Sekarang ni semua kat hujung jari je. Buka Google, cari review bengkel, tengok apa orang lain kata. Dekat Facebook, IG, Twitter pun ramai dah orang share pengalaman masing-masing. Lagi best, anda join grup Facebook pemilik kereta. Contohnya grup Myvi, Meza, Aja. Dekat situ memang meriah dengan info bengkel mana yang jujur, servis power tapi harga masih masuk akal. Kalau anda pandai cari, banyak je bengkel yang offer combo deal macam servis minyak hitam, siap alignment atau tukar brake pad sekali dengan filter. Harga package ni confirm lagi jimat. Bila dah sampai bengkel tu pula, pastikan anda tanya harga dulu sebelum diorang buat apa-apa. Jadi, taklah anda terkejut masa nak bayar nanti. Yang kedua, DIY service. Kalau anda jenis yang suka explore dan tangan pun ada skill, sebenarnya banyak servis basic yang anda boleh DIY sendiri je kat rumah. Tak perlu pun pergi bengkel. Contohnya, nak tukar minyak enjin, pasang wiper baru atau top up coolant. Semua tu anda boleh belajar sendiri. Sebagai contoh, YouTube ada banyak tutorial yang tunjuk easy step by step dari buka skru sampai buang minyak enjin lama. Just ada tools asas macam spana, jack dan container pun dah cukup. Yang bestnya, bila dah biasa buat sendiri, bukan je jimat duit tapi rasa puas hati tu lain macam. Lagi satu, kalau nak lebih berbaloi, guna minyak enjin jenis fully sintetik memang mahal sikit tapi tahan lama, boleh jalan sampai 10,000 km. Lama-lama anda akan nampak sendiri beza dia, servis kurang kerap tapi enjin masih smooth. Nak murah pun boleh je pakai semi sintetik. Kalau anda fikir long term, fully sintetik memang win. Yang ketiga, manfaatkan insurans kereta. Ramai antara kita yang bayar insurans setiap tahun tapi tak tahu yang sebenarnya insurans ni boleh bantu kurangkan kos servis. Kalau anda servis kat bengkel panel insurans, ada banyak servis kecil macam tukar plug, flush radiator atau cuci enjin yang boleh anda dapat secara percuma atau dengan diskaun. Tak perlu pun nak tunggu aksiden baru nak masuk bengkel panel. Kadang-kadang, insurans ada offer tambahan terutama bila anda apply polisi yang lengkap. Kalau tak pasti, call je syarikat insurans anda dan tanya bengkel panel mana yang terdekat dan apa servis yang termasuk. Servis minor macam ni, kalau kena gaya, boleh jimat berpuluh ringgit. Claim pun senang, tak pening kepala. Rugi kalau anda tak guna peluang ni. Yang keempat, bayar guna kad kredit cashback. Kalau bengkel yang anda pergi tu terima pembayaran guna kad kredit, memang rugi besar kalau anda tak guna kad yang ada cashback. Contohnya, kad Maybank Petronas Visa. Kalau anda servis kad Petronas Auto Expert atau isi minyak kad Petronas, terus dapat cashback. Kalau servis RM200 pula, 8% tu dah jimat RM16. Boleh belanja lunch. Ada juga kad macam Public Bank Visa yang offer diskaun dekat bengkel panel mereka. Jadi, lepas ni, kalau anda nak bayar servis kereta, jangan terus transfer duit atau bayar tunai. Swipe dulu, baru dapat pulangan. Duit jimat tu boleh simpan atau guna untuk top up tol pula. Yang kelima, guna servis Buy Now Pay Later. Kadang-kadang servis kereta ni datang masa paling tak sesuai. Tengah hujung bulan, gaji lambat masuk tapi kereta pula buat hal. Jangan risau, anda boleh guna servis Buy Now Pay Later. Sekarang ni ada platform macam Direct Lending Auto Service yang benarkan anda hantar kereta untuk servis dulu dan bayar secara ansuran bulanan tanpa cas tersembunyi. Anda boleh apply online je. Cepat dan mudah. Ada banyak bengkel dah bekerjasama dengan Direct Lending ni. Jadi, bila anda pilih package servis, anda tak perlu keluar duit besar terus. Contohnya, kalau kos servis RM600, anda boleh pecah bayaran kepada 3 hingga 6 bulan ikut kemampuan. Tak ada faedah, tak ada interest. Memang membantu bila anda betul-betul tersepit tapi nak pastikan kereta masih dalam keadaan terbaik. Jadi, lepas ni, kalau kereta anda minta servis tapi bajet tak berapa nak ada, jangan panik. Anda ada banyak pilihan yang bijak dan mesra poket. Yang penting, jangan tunggu sampai kereta rosak teruk, baru nak bertindak. Lagi awal anda jaga, lagi banyak anda jimat. Kalau ada sebarang pertanyaan atau ada tips lain nak share, anda boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan santai.